Bayangkan, masa sebagai sungai yang mengalir tanpa henti, membawa bersama gelombang pasaran yang sentiasa berubah. Dalam arus ini, setiap zarah peluang bergerak, kadang-kadang perlahan, kadang-kadang deras, dipengaruhi oleh graviti institusi besar yang menentukan arah dan kekuatan pasaran global. Pada suku ketiga tahun lalu, Abu Dhabi Investment Council membuat keputusan yang mengejutkan. Mereka hampir melipat gandakan pegangan mereka dalam BlackRock's IBIT Bitcoin ETF. Keputusan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ia adalah manifestasi keyakinan terhadap potensi masa depan, walaupun harga ETF itu kemudiannya jatuh lebih 20%. Di sinilah kita melihat bagaimana institusi besar seperti Abu Dhabi, dengan graviti kewangan mereka, mampu mengubah lanskap pelaburan dunia. Mereka tidak hanya bertindak mengikut arus, tetapi kadangkala mencipta gelombang baru yang mengubah arah sungai masa itu sendiri. Namun, di sebalik setiap keputusan besar, terdapat unsur ketidakpastian. Zarah peluang yang kelihatan bersinar hari ini boleh saja pudar esok. Tetapi, seperti ahli sains yang meneliti bintang-bintang jauh, pelabur institusi membaca pola-pola halus dalam data, mencari makna di sebalik turun naik pasaran. Untuk Malaysia, kisah ini membawa satu renungan. Dalam dunia kewangan yang luas dan penuh misteri, kita perlu belajar membaca gelombang, memahami graviti institusi dan mengenal pasti zarah peluang yang tersembunyi dalam arus masa. Masa depan kita tidak ditentukan oleh satu keputusan, tetapi oleh kebijaksanaan kita menavigasi sungai yang sentiasa berubah ini. Beranikan diri untuk memahami dan jadilah sebahagian daripada gelombang perubahan.